pastikan letak semua term ni dalam resume korang. Supaya software dia boleh detect. Kedah ada Boeing tau. Boeing Composite Malaysia. Kah? Bukti kayu hitam. Sekarang ada opening. Tapi it's expiring soon. Okay, ini MNC ya. So, korang boleh check it out. Hari ini saya nak go through sikit role dia. Seperti yang biasa, sebagai project engineer, korang wajib tahu project management dia. Plan, execute, oversee. Nak highlight sikit tentang term yang penting sebagai project engineer. Compliance. Resource management ada sangat penting ya. Okay, biasa korang dengar lah kan project management ni, resource management, compliance. Okay, the primary point of contact for clients, stakeholders and team members. Okay, maknanya korang jadi center force lah. Semua pihak akan cari korang. Macam itu. Review dan approve technical design semua benda ini. Okay, resource management sangat penting. Korang kena tahu macam allocate resources effectively and efficiently. Lepas tu, manage subcontractors and vendors. Okay, semua term ni adalah sangat biasa tau. So, pasti korang letak dalam resume ataupun masa korang cari kerja kan. Pasti korang letak semua term ni dalam resume korang. Supaya software dia boleh detect. Ini adalah keywords untuk project engineer ataupun project manager. So, untuk term itu kan, macam resource management, semua ni kan, korang wajib letak dalam resume. Okay, kenapa ya? Sebab software ni kan dia boleh detect. Okay, term ni adalah term yang sangat penting. So, pastikan korang letak tau. Okay, semua term ni dalam resume. Kalau korang nak cari kerja ataupun nak tukar kerja. Okay, kalau dah pasti, boleh guna ChatGPT untuk buat scanning. Supaya dia ada letak term yang korang perlukan. Kalau nak apply project engineer. Okay, itu cerita hari ini. Saya harap video ini boleh memberi manfaat kepada siapa yang tengah tonton video ini dan tengah cari kerja. Okay, all the best to you. Jangan lupa like dan share. Bye-bye.